Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey. Hari ni saya nak review nasi lemak Chef Zam, hasil kerja saya, hasil saya nak mempromosikan hasil air tangan saya sendiri . Saya mempromosikan nasi lemak yang saya jual. Saya mempromosikan, saya buat video, saya buat satu video yang mudah lah orang kata kan. Saya nak promote hasil saya buat. Saya dah panaskan dalam pack nasi lemak ni. Dalam pack nasi lemak saya dah panaskan. Mudah je zaman sekarang ni. Saya cuba Bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok ni saya makan ni. Okey. Nasi lemak. Lepas tu ada ikan bilis dengan kacang kan, sambal. Telur ni kena goreng sendiri lah. Telur ni kena goreng sendiri lah. Kalau nak lah. Telur boleh, nak goreng ayam pun boleh, tak ada masalah kan. Nasi lemak dalam pack tu kan, dia ada sambal, dia ada kacang. Kalau nak tambah apa-apa kena beli sendiri lah. Timbun ke apa kena beli sendiri lah kan. Okey. Ni untuk mudah lah kalau nak bawa pergi mana-mana kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba dulu Oh, terbaik. Nasi lemak ni terbaik tau. Kalau tak panaskan pun sedap tau. Sumpah. Sikit awak tak lah. Sumpah saya tak tipu. Korang boleh cuba. Semua boleh cuba. Harga dia murah. RM4 je. Korang boleh cuba. Tak rugi kalau nak pergi bercuti ke, nak pergi travel ke, boleh bawa. Terbaik. Makan nasi sambal dengan ikan bilis. Itu memang sedap lah. Tapi kalau nak tambah lagi selera, goreng telur ke apa kan. Sedap. Terbaik. Orang yang tak pandai masak pun boleh buat. Boleh belajar. Kan, sedap. Memang terbaik lah, sumpah. Terbaik lah. Sangat selera lah makan. Sangat selera. Okey, itu saja. Terima kasih.